Jaringan bintang Argentina Lionel Messi ketika memecahkan rekod penjaring terbanyak Piala Dunia sepatutnya tidak dikira, kata bekas pemain Denmark Peter Schmeichel. Messi menjaringkan gol ke-17 pribadi dalam sejarah Piala Dunia pada penampilannya yang ke-28 ketika menentang Austria apabila dia menyudahkan hantaran lintang di dalam kotak penalti dengan rembatan kaki kiri. Bagaimanapun, menurut pengulas Fox Sports dan bekas bintang Manchester United, Schmeichel menyifatkan jaringan itu sepatutnya tidak dibenarkan. Legenda Denmark yang membuat 129 penampilan antarabangsa itu menganggap pengadil Amin Mohamed Omar terlepas pandang satu kekasaran yang berlaku sebelum jaringan itu terhasil. Walau apapun bantahan daripada Schmeichel dan peminat, jaringan itu tetap disahkan. Messi kemudian menambah satu lagi jaringan pada masa kecederaan untuk mengumpul 18 gol sepanjang beraksi di pentas Piala Dunia, sekaligus berada di puncak senarai penjaring keseluruhan terbanyak dalam sejarah kejohanan.